Ramai orang ingat dia suffer sebab dunia tak adil. Tapi penulis buku ni cakap bukan sebab tu. Kita suffer sebab nilai hidup kita sendiri. Kita tentukan apa yang penting dan bila benda tu gagal, kita rasa down gila. Sebagai contoh, kalau nilai hidup kita, aku kena famous. Bila tak dapat likes yang banyak, kita akan rasa macam loser. Tapi bila nilai hidup kita tu, aku nak buat konten yang jujur, even view ciput pun, kita akan chill sebab kita pegang nilai yang sihat. Nilai hidup ni macam lens tau. Kalau lens kau kotor, dunia pun akan nampak serabut. Penulis buku ni cakap banyak orang suffer sebab pegang nilai toksik macam aku kena sentiasa betul. Kalau aku gagal, hidup aku akan habis. Aku kena nampak lebih dari orang lain. Masalahnya sekarang ni, semua nilai di luar kawalan kita. Kita tak boleh nak kawal orang suka kita ke tak. Kita tak boleh nak kawal nasib. Tapi kita boleh kawal macam mana kita ukur diri kita sendiri. Kau tengok je ramai orang dekat social media ni, dia senyum, kaya, life dia cun melecun, tapi malam-malam menangis sebab nilai hidup dia adalah aku hanya berharga bila aku dipuji. Itu adalah satu bentuk penderitaan yang senyap. Aku ada seorang kawan ni, semua benda dia buat kena ikut trend. Nak nampak macam cukup je macam orang lain. Tapi makin dia kejar, makin dia rasa kosong. Bila aku tanya dia kenapa tak stop, dia jawab, sebab aku takut orang akan lupakan aku. Kau nampak tak? Itulah dia harga suffer yang kita tak sedar. Penulis buku ni ajar kita untuk tukar nilai yang tak sihat tu kepada yang sihat. Sebagai contoh, daripada aku kena menang kepada aku nak belajar daripada kesilapan. Daripada aku nak semua orang suka aku kepada aku nak jadi versi terbaik diri aku sendiri. Daripada aku tak boleh gagal kepada aku sanggup cuba walaupun aku akan gagal. Bila kau ubah cara kau nilai diri sendiri, cara kau hadap hidup pun akan berubah. Sakit tetap akan ada, tapi sakit tu ada makna. Dan bila sakit tu ada makna, barulah kau boleh tenang walaupun kau tengah struggle. You can't control what happens to you, but you can control what it means to you. Sebab tu penting sangat untuk kita tahu nilai hidup kita ni bawa kita ke arah kebebasan atau ke arah penderitaan yang sia-sia. Kalau kita rasa hidup kita sekarang ni serabut atau kita selalu rasa macam kenapa aku je yang suffer, maybe dah sampai masa untuk kita check balik apa nilai hidup yang kita pegang. Bukan cari siapa salah, tapi tanya apa yang aku boleh ubah. Kalau korang rasa video ni bagi tamparan manja tapi menyedarkan, aku memang syorkan kau baca buku ni sendiri, which is The Subtle Art of Not Giving a Buku ni bukan nak ajar kita untuk jadi tak peduli, tapi nak ajar peduli benda yang betul. Jangan lupa like, follow and share. Kat mana korang boleh dapat buku ni? Dekat beg kuning bawah ni.